So, saya akan explain satu-satu setiap benefit ni. Hmm. Ni saya umur 29 tahun pun. So, dia punya bulanan dia RM69. Dia ambil banyak sikit lah, RM50,000. Supaya dia boleh claim untuk life stage dia banyak sikit. RM1,500. Hmm. Umur dekat orang yang 25 ke atas baru kerja. Tu dah pun boleh. Macam nak buat apa tu? Buat introduction. Ni orang perempuan je boleh, lelaki tak boleh lah. Yang mum care tu sampai umur 40 je kan. Kalau dia bersalin umur 41, 42 tak boleh kan. Betul. Tak cover. Mm-mm. Uh-huh. Mungkin tak cover. Maksimum 40. Eh, dah pukul 11. Besar.